Azim. Kenapa tu? Panasnya. Nah, ambil ni. Apa ni? Nak ada review tak? Nak. Jom ada review Azim. Ni kipas yang Hutan King baru saja keluarkan tentang korang. Yang mana yang nak pergi hiking kan, panas-panas nak jaga make up korang wajib beli kita punya handle fan ni tau. Okey, jom ayah nak tunjuk detail tentang kita punya handle fan ni. Okey, untuk fan ni mempunyai dua jenis warna tau korang. Ada warna purple dan juga warna grey. Untuk kita punya handle fan ni kita pakai material ABS tau, dan dia punya berat hanya 0.28 gram sahaja. Ringan kan? Korang nak tahu tak? Alif sendiri pun tak percaya yang kita punya kipas ni dia punya speed dia sampai 199. Yang paling best dia lagi, kita ada ice mist spray tau. Okey, kalau korang nak guna dia, korang tanggalkan sahaja bekas ni dekat bahagian bawah, si air dekat bahagian bawah, lepas tu tutup. So korang dah boleh guna macam biasa. Untuk kita punya bateri kipas ni kan, kita pakai 3500 mAh tau korang. So memang murah dah. Lepas ni saja korang kalau nak pergi bukit, naik bukit kan, dah tak perlu panas-panas lagi. Kalau korang berminat dengan kita punya kipas handle ni kan, korang boleh tengok dekat bawah sekarang. Kalau nak harga murah, jangan lupa masuk live kita. Bye bye korang, see you korang di next video.